Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MOD YENS sedikit sama Rika. Banyak sama kita lepas kita kongsi rezeki itu barulah barakah. Apa kabar rekan-rekan mak dan kita bangsa bakal meroket daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada. Rakan-rakan yang disayangi daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan termasuk Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, semua mak mengatakan you all sihat di rahmat Allah. Tak sayang, jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Cuaca panas macam nak hujan. Tapi dah mendung, tapi dia panas. Oh, dapur mak ni kau tahu je lah. Rumah kampung, rendah dapur. Tapi bahangnya, ni. Sampai ada penyelamat kipas. Kita lihat air ni, mak bawa balik di bandar. Dah lewat ni. Nak masak ni. Dah lambat sangat. Tadi bekerja sana, bekerja sini. Kan, dah lambat ni nak masak ikan ayam masak kari. Ikan ayam masak kari campur tahu dengan kentang. Kita pakai belasah je lah ya. Mari kita tunjukkan. Apakah antaranya, mana-mana bahan-bahannya, kita rendahkan sikit. Ya Allah, panas. Ni ikan ayamnya. Ikan ayam mak dah basuh. Itu hari ni mak beli kan. Ni mak dah simpan, mak dah cairkan. Okey, kita akan letak apa Letak apa kita tengok. Ya Allah, panas. Kenapa kita mati? Oh, dah kena cas. Hantu dia. Oh, dah slow dah. Masalah. Apa yang berlaku pada mesin ni? Lantaklah abaikan. Ni dia. Serai sebatang. Halia. Kunyit. Ni bawang ni. 2 siung. Bawang putih pun 2 siung. Kari. Benda ni mak tumbuk ke, mak nak blend ke, mak tak kisah. Mak akan campur juga dengan tomat. Nanti mak masukkan asam keping. Asam keping ke nak gunakan asam jawa? Tengoklah. Aduh, jauh. Tahu mak dah goreng. Ni tahunya. Macam campur kentang kat atas dapur tu. Tengah godok. Jom kita layan. Benda-benda ni semua mak tumbuk Mak tumbuk lah. Benda ni. Mak tumbuk. Kau jangan ke mana-mana. Tunggu. Mari kita menumis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke dalam bawang. Bawang hiris satu. Bawang hiris satu. Masak simple lah. Masak ringkas. Masukkan bahan kita tumbuk. Tangan mak bersih, jangan kau jadi ke isu ya. Bahan tadi kita tumbuk. Satu, air lesung ni wajib. Okey. Sekejap kita godak. Ni masak kari masak kari simple. Okey, masukkan kita punya daun kari. Serai titik tadi masukkan. Okey. Ni kita sedap. Kita nak cerita apa cerita pasal kedai makan yang mak janji ke kedai makan nanti mak ceritakan. Sekejap. Mak nak ambil kari. Mana kari mak tadi? Kari mak kari timbang mak punya style mak terus macam ni. Kita agak-agak. Oh. Okey. Oh, tangan ni. Cukuplah ni. Okey. Kau pastikan jangan sampai dia geseng ni. Terus masuk air lesung. Mak takut hangus. Okey. Biarkan sekejap. Ni. Kita pergi kedai makan, kita duduklah. Kedai ke warung kita duduk. Kita duduk ni. Kita panggil dia 2-3 kali. Dek, Kak, Abang, panggil. Tolong ambil order Yang seorang tengah kipas sate. Yang seorang tengah buat apa entah minum makanan. Okey tu. 5 minit pun tak sampai. Dia sibuk buat. Kawan dia datang. Dia cerita macam-macam. Yang kawan dia kata semalam aku tak dapat datang lain rumah. Dia pergi berborak. Bukan dia datang ambil order kita. Kita yang nunggu dia sikit hati. Panggil 2-3 kali. Ingat macam nak bangun. Sabar je. Kau nak menjaga lah betul-betul. Kau jagalah pelanggan kau. Customer tu. Lepas tu kita datang. Dah 2-3 kali panggil datang. Punyalah sakit. Order air. Order lain air. Lepas tu. Bang, makanan tak ada. Nasi lemak semua dah habis. Goreng semua tak ada. Kau cakap lagi awal-awal boleh tak? Aku mana tahu kau punya barang semua tak ada. Dah duduk dekat berkejam-kejam baru kau nak cakap barang tak ada, menu tak ada, dah habis. Aku ni lapar nak makan, sekadar air nak buat apa? Air kau makan pun melambat banyak. Sakitlah jiwa. Kau datang tak? Dia sibuk ni, kawan dia datang dia berbual. Kentang nanti dulu. Kita nak masukkan apa? Ikan. Kita dah memeto. Kau datang kan cakaplah awal-awal. Minum kau dah habis. Dah tak ada makanan. Kan senang. Kita tak payah nak duduk berlama-lama. Hantu dia betul. Ya, ini kita sabar. Tu tak sabar. Kalau tak boleh dah viral dah bergaduh.
Kau cakap bawa encik minta maaf makanan tak ada. Kan senang kita cek kedai lain. Kita ni lapor nak makan. Tiba-tiba cakap barang tak ada. Lelaki ambil order lama. Panggil-panggil 2 kali kau sibuk berbual. Bukan kau nak layan kau punya customer. Loh, nasib baik emak ni menyabur lagi. Tak boleh nak bising-bising. Tak adalah nak gaduh-gaduh. Sakit. Sabarlah. Sabar. Ha, kita ambilkan dia sekejap. Masukkan air nak. Masukkan air sikit. Masukkan air sikit. Dah biarkan sekejap. Memang sabar. Apa benda lah. Kau cakap lagi tadi kan senang. Barang dah habis. Tak ada makanan. Kita dah duduk lama. So ambil order. Tak ambil order. Bila dia datang cakap makanan dah habis. Kawan dia datang dia sibuk dia berbual. Dia utamakan kawan dia. Kawan dia tu bukan nak makan. Tak apa benda yang dia hantar barang kita tak tahu. Kau senang kan aku tutup awal-awal kat pintu pagar kau masuk tu. Warung tutup. Barang dah habis. Sakit jiwa ni. Kita masukkan kita punya apa ni. Buat kuah lah. Nanti nak masukkan santan. Masukkan santan ni kita taruhkan air buat kuah. Okey, kita masukkan santan. Nanti kita masukkan kentang kendian lah. Sekejap. Allah. Sabar je. Okey. Mana ambil apa santan. Sakit jiwa ni. Tapi kena sabar lah. Betul-betul orang kata. Tu ada sifat sabar tu ada. Habiskan tu. Ni kata semalam ada baki ni. Kocakkan air dalam ni. Patut kau utamakan pelanggan kau. Kawan kau tu lain. Nanti kat rumah-rumah boleh berbual. Utamakan kita yang datang bawa rezeki nak bagi kau duit. Ini tidak. So ambil order dia berbual. Kawan dia datang dia berbual. Kita yang duduk tercongok tu macam apa? Ya Allah sabar. Nasib baiklah mak ni. Orang kata dia didik menjadi seorang yang penyabar. Kau tak boleh bergaduh dah kat situ. Memang bergaduh lah. Kau tengok dekat KL orang bergaduh macam mana. Kan? Sabar je. Ni pekat kan? Kita tambahkan air. Masukkan tomat lah. Tomat ni masukkan. Masukkan tomat terus. Kentang ni junangkan terus. Kentang habis masukkan. Cili ni. Ni nak kan pandai-pandai lah dia lenyek masukkan. Senang kan mak punya. Masukkan kuah. Dah. Apa kau nak bikin? Tu. Lepas tu kita masukkanlah secukup semegi kita. Nanti dah boleh makan dah. Asam keping belum masuk. Nanti saya cukup asam Maggi dulu. Allah. Saya cukup asam Maggi ni kari memang sedap. Mak masak tak adalah payah sangat. Nanti ambil asam keping. Mana asam keping semalam mak letak? Cari asam keping. Asam keping macam mana? Mana dia letak asam keping? Wahai asam keping. Kau semalam mana mak letak? Nak tahu GPS ke? Oh ni ni masukkan asam keping. Satu. Tahulah 3. Dia kecil. Biar dia sampai mendidih. Sampai dia mendidih. Kentang dampuk kau tak perlu risau. Sampai ikan tu masak lah. Cantik lah. Walaupun simple. Tak adalah nak tak adalah nak tahu jintang putih je sampai tak. Ni pun dah sedap. Dah tersohor ni. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, nampak? Dia dah mendidih. Ni gara-gara malah nak buat sambal kicap. Masukkan tahu. Masuk tahu. Mak tahu 4. Mak tahu 4 tahu. Sebab apa? Nanti nak lenyek dengan nasi. Malas nak buat sambal kicap. Tak kuasa. Nari dah lambat. Penat sangat. Janji boleh makan. Cuba kita rasa kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Nanti makan sama belacan dah kena. Nanti mak zoom ke dekat saya. Kau tengok dia tengah mendidih dari jauh. Tengok tengah mendidih. Nampak? Memang terbaik. Sedap. Lauk ni je lah. Dengan sambal belacan. Semalam ada balance sambal belacan. Mak dah simpan dalam freezer tu. Kita lenyekkan nasi dah kan. Okey lah. Kan? Nampak? Mak rasa sampai sini je lah. Tak perlu nak berlama-lama. Ingat. Kalau kita nak menjaga customer tu, kita utamakan. Walaupun pun keutamaan pelanggan tu kita utamakan. Jangan kau nak menjaga dengan syok sendiri. Menjaga macam nak tak nak, baik tak payah menjaga ya. Sakit hati. Kita datang ni macam ibarat kita ni patung cendana. Beku dekat situ ya. Elok je. Geram kita tengoknya. Ingat. Okeylah, tak boleh nak berlama-lama.
Jumpa anda di puncak kejayaan, kurangkan kontroversi, tingkatkan fantasi, asyik pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Awak selalu insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share, dan komen. Welcome. Bagi baru yang nak bergabung, sila-silakan. Yang baru jumpa channel Mak, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Jangan rasa segan. Masuk je. InsyaAllah Mak akan ke channel you. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap kan? Nampak pun dah tahu sedap.